Haliza tunjuklah rutin skincare dan juga barang makeup yang Puan Haliza pakai harian. Saya ni sesimpel-simpelnya. Ni pencuci muka, ni serum. Ya, saya akan pakai pencuci, saya akan pakai serum. Lepas tu saya pakai day cream daripada Dr. Koh ni. Ni nak habis dah. Lepas pakai day cream ni dia macam foundation tau. Saya akan dab dengan bedak ni. Saya akan dab dengan bedak ni. Tapi setiap malam saya akan pakai Minggu Haramnya mask ni. Muka jadi lembab, lembut, tak kering ya. Dia nak habis ni. Setiap malam tak miss saya akan pakai Minggu Haram. Memang best, glowy muka apa semua. Lepas tu nak keluar semua minyak wangi. Dah. Minyak wangi. Bau ni. Minyak wangi pula. Dulu saya pakai Chanel tau. Lepas tu saya dah boleh pula pakai minyak wangi ni. Bau ni. Ya. Saya ni ada kata apa? Dia panggil apa alergi kalau bau minyak wangi yang saya tak boleh bau. Saya akan jadi pening, saya akan jadi bad mood. Jadi siapa yang nak hadiahkan saya minyak wangi, bagi je minyak wangi ni jangan bagi brand lain ataupun bauan lain. Saya tak pakai ya. Boleh gitu. Yelah, nanti bagi-bagi kamu bazir aku tak pakai ya. Ni screenshot ni, siapa nak bagi hadiah, screenshot. Lepas tu bagi saya minyak wangi ni saja. Minyak wangi lain saya tak pakai. Lah kali saya bagi kat orang juga nanti ya. Lepas tu untuk bibir, untuk lipstick, saya memang pakai apa nama ni, dia panggil apa ni, Charlotte Tilbury. Dia punya kod Pilotok ni, nampak tu. Ini je lah yang saya pakai. Saya ni old school sikit. Lepas tu ni untuk kening. Saya akan sapu dia macam mascara Saya akan sapu lah guna ni. Ni jenama apa? Benefit. Lepas tu pipi merah-merah tu saya guna blusher Chanel ni. Dia dah merah, dia dah glowing-glowing, dia dah berkilat-kilat, shimmer-shimmer ya. Itu saja. Ni kod dia. Kod dia mana ni saya tak nampak dah you all. Itu je, simple ya. Pagi-pagi ke petang ke, mandi basuh muka guna pencuci muka ni. Lepas tu tepek sikit serum ni. Lepas tu saya guna Dr. Koh ni. Sebelum ni saya guna Dr. Koh semua. Tapi macam tidak ada perubahan, muka saya macam tu juga. Jadi saya guna balik Chanel. Sebelum tu memang guna Chanel ya. So kita nak bertukar selera ya. Kita nak makan nasi liwet ni ya. Restoran ni dekat bawah hotel je. Jadi tak naklah pergi jauh-jauh, makan je apa yang ada dekat sini. Semuanya sedap-sedap. Tahu kipas udang. Balik. Kita nak makan nasi liwet ya. Ni dia orang punya sate, tapi moden sikit lah. Sate yang tepi jalan tu yang sedap. Sate kat restoran ni kadang-kadang tak berapa nak sedap. Ya, kita nak makan apa? Kudapan. Dia ada soto Lamongan, Bibi Ayu pandai buat. Perkedel daging, Bibi Ella pandai buat. Peyek, rempeyek ni Bibi Ella pandai buat sedap. Nasi campur, nasi lemak. Ada nasi lemak juga you all. Nasi Pancasila. Dia dah set-set lah yang nasi goreng. Kalau pergi Jakarta ni yang famous sebenarnya nasi goreng tau. Nasi goreng ni ada berbagai. Nasi goreng tepi jalan, nasi goreng hotel, nasi goreng restoran. Ni
semua jenis nasi goreng. Macam-macam nasi goreng. Nasi goreng kambing Jakarta. Nanti kita beli daging kambing dekat Pasar Tani Mak Air Serdang. Kita buat nasi goreng kambing Jakarta. Nanti kita buat live lah. Saya dah rindu nak masak. Ni bebek. Ni sampai tak tahulah nak makan apa. Ni cumi bakar korek. Ikan gurame. Ikan gurame tu macam ikan kalui. Sedap ikan ni. Ni apa ni? Iga bakar. Nasi liwet. Ni nasi liwet ni. Jangan silap sebut nasi liwet pula sekarang. Nasi komplit cangkeleng. Macam mana? Tapi nak rasa. Tapi macam takut tak habis. Ni nasi bakar. Nak try nasi bakar lah. Nasi macam mana nasi dia dibakar? Ni segala sambal ya. Aneka sambal-sambal. Ni dessert. Dia. Macam-macam dessert dia. Nak try ni lah. Ni. Saya order entah namanya tadi. Kita try ikan gurame. Sayur capcay. Sayur capcay ni Mama pandai buat tau. Dulu. Tak buat? Yelah, Papa bukan apa nama tu, orang Cina. Apa duduk Singapura dulu hari-hari makan capcay? Betul ke? Mama pas masak pandai buat sayur capcay lah. Hari-hari Mama. Di atas apa tingkat 17? Tingkat 17 tu apa? Apa? Ini ikan gurame, sambal hijau. Sedap? Malam baru dia. Sampai jam berapa? Sebab panas-panas dia masak ni dulu. Nanti Mama masakkan saya siap-siap dengan Papa, okey? Papa rasa Mama pergi siap-siap. Papa teringat-ringat sampai ketua. Memang dah tua pun. Sebab kemahiran Mama sebenarnya. Tapi terlalu simple. Inilah rupa nasi liwet. Nasi liwet. Nasi liwet. Ni nasi liwet. Pertama kali cuba. So, apa tu? Pakai chopstick ke sudu? Okey. Ini ikan. Dia macam ikan tu, dia panggil apa ya? Ikan tu dia kata dia asapkan. Ikan dia salai. Ikan tu dia salai dulu ya. Lepas tu dia macam sayur, urap, telur masin dan juga apa nama peyek, rempeyek. Dan nasi ni. Nasi dia macam nasi lemak. Tapi macam wangi-wangi. Macam nasi lemak. Tapi bukan saya punya selera. Entah. Dia punya ni rasa macam lain macam rasa ni. Not my taste. Nasi
makan nasi lemak. Macam nasi lemak-lemak dan dia ada ikan bilis isi. Tak tahu lah. Tak tahu nak komen. Sorry, tak boleh telan yang. Tak suka. Ini tak nak mana nak makan sayur je lah yang ni. Dia punya ni apa entah dia kata. Bau asap ikan dia. Ha? Makanlah. Tak, mama makan sayur je, mama tak nak makan nasi. Abang Haji pun tak boleh makan so tak perlu nak belajar masak nasi liwet ni. Okay, makan ni ya, ikan, sayur, nasi liwet, air teh dengan mineral. 483,646. Kalau tengok amount dia besar, tapi sebenarnya biasa je.